Hai kawan-kawan, saya Lily. Hari ini, Lily nak ajar cara menjaga keselamatan diri. Jika Lily rasa tidak selamat, Lily boleh jerit? Tidak. Kawan-kawan, kita boleh kata tidak dengan suara yang kuat. Jika rasa bahaya, kita boleh jerit. Jerit kuat-kuat supaya orang dengar. Selepas jerit, Lily akan lari. Lily akan lari ke tempat yang selamat. Lily akan lapor kepada mama, papa atau cikgu. Jika orang yang Lily tidak kenal datang dekat, Lily akan cuba jauhkan diri. Tubuh Lily adalah kepunyaan Lily. Lily berani jaga diri sendiri. Ingat ya kawan-kawan, kata tidak, jerit, lari dan laporkan. Jumpa lagi bersama Lily.